Assistant Manager Satu dia Alex dengan Zizan. Terima kasih kepada semua yang mengadakan majlis. Saya tak boleh nak cakap kepada mana terharu mana ada majlis ini. Saya insyaAllah akan saya ingat sehingga akhir-akhir saya. Mana untuk makluman ini merupakan kali kedua saya bersara lah. Kali pertama tu bersara di Angkatan Udara dan di kali kedua saya tak lama lah, 13 tahun. Yang ini double lah, mana 13 dengan 26. Yang ini 26 tahun. Maknanya 26 tahun, 13, maknanya dah 39 tahun saya beriman. Maknanya separuh, 1/4 daripada usia adalah bekerja. Dan saya dah mengambil keputusan, dia dah bincang keluarga dan anak-anak sekolah untuk bekerja ni sampai bila tu tak habis. Maknanya selalu kita ada nyawa, selalu bekerja semua. Mungkin selepas bersara ni kerja tak sama dengan rutin yang kita biasa bangun pagi. Kalau SO tu 5.30 saya dulu masuk 8.30, mana pukul subuh tu dah bangun. Rutin tu mungkin akan diubah lah. Maknanya kalau 5.30 tu rutinnya sama, bangun tak sama. Cuma selepas tu tak ada tergesa-gesa nak motor atau kereta nak pergi kerja kan. Itulah makna kadar dia punya stres tu mungkin akan menurun sikit lah. Sebab saya nasihatkan kepada mereka-mereka yang baru bekerja, you datang kerja ni niatnya untuk apa? Untuk cari rezeki yang halal dan juga harap bekerja dengan rela hati lah, dengan kerja dengan terpaksa. Kalau terpaksa tu ada lagunya, maknanya kita takkan jadi tak seronok je kan. Sebab tu kita pernah dulu lancarkan macam mana nak jadikan tempat kerja ni sebagai rumah kedua kita, seronok dengan datang. Contohnya bila Pak Opres tu tak sabar nak kerja tu. Ini Pak Opres tak sabar nak sambung cuti. Dia tak nak itu. Cuti boleh, cuma cuti tu biar betul lah ambil cuti. Betul, kalau sakit betul tak apa. Tapi kalau setiap kali CA ni, setiap kali Opres cuti. Di kali Opres saya pernah tanya SM, saya beritahu lain kali roster tak ada Opres lah. Kalau dia ni, tu kerja je. Kalau dia Opres, dia MC je. Dia makna kena kena jaga kerja masing-masing. Jangan harapkan SM ke tak pengurusan dia tunggu. Kita jaga. Itulah antara kerja-kerja SO ni, kerja tak ada backlog. Backlog faham tak? Ada kerja tanggung. Kerja hari ni habis, selesai dah drop duit, habis kan. Cuba tanya SM. Macam kena yang jadi komiti lah. Untuk macam yang akan baru ni ada audit DBML. Sampai dengan Razif, tak senang duduk tu, saya tahu. Nampak happy tapi apa nak jawab tu. Macam SM pun ada tanggungjawab nak tanggungjawab. Yang penting, yang kedua saya nasihatkan bila ada sesuatu pencawatan kosong tu, you rasa you ada kelayakan, jangan sampai orang paksa you nak ambil you grab ke jawatan tu. InsyaAllah orang nak kata sehari 2 je, betul. Macam mana saya dulu daripada train masuk ke stesen, macam-macam cakap, tapi saya badak je lama. Okey, boleh absorb lah benda-benda tu. Tanya suami berapa kali saya dulu minta SM. Dia dah selesa, dah jadi selesa, tak ada orang nak kacau. Duduk kat apa ni, lah LDP kan, mana selesa. Tapi setelah saya dah lancarkan dia dengan Macito, saya paksa dia ambil. Lalas, kamu boleh tahu, tengok dia punya ada kerja, bukan tak lewat kerja, cuma dia malas je. Mula-mula nak malas untuk menggalas tanggungjawab. Itu je sebenarnya. Semua orang boleh buat, cuma peluang-peluang tak nak mencuri. Okey, saya harap benda-benda begini terapkan rutin positif lah. Yang keduanya, kalau ada masa peluang untuk belajar, sambung belajar apa semuanya, muda-muda Nizam, muda-mudanya muda lagi hakim, sambung belajar. Belajar ni tak ada noktah untuk kita bagi kita yang membuatkan mana. Dan yang terakhir sekali, kesihatan jaga. Banyakkan kita ni, SO kita ni dah melangkau masuk ke siri 4 siri kan tu. 4 siri, kalau BMW tu dia kalau siri makin besar macam mahal. Macam saya dah masuk ke siri, kalau BMW mahal, kalau orang tak mahal lah, tak laku. Jaga kesihatan lah. Kita kenangkan macam mana struggle-nya kita punya SM arwah Manbai, arwah Nurjana dengan Ludi penyakit kan. Mana dia terkenal lah, dia orang berdua tu, macam mana dia dah saat-saat akhir dia nak buka nafas. Semua mana kita kena ingat sahabat-sahabat kita kalau tentang apa semua, dia orang tak boleh dekat pun akan Fatihah untuk dia untuk orang Islam. Macam Khalifah tu bilangan suami, saya ingat lagi kat parking tu, nasihat kali banyak kali, maknanya jaga badan-badan ni baguslah. Alim nak buat apa,
turunkan berat badan tu. Yelah dia dah buat program apa kan, challenge untuk turunkan badan, ikutlah. Bukan salah satunya untuk buat dia, satu untuk motivasi untuk kita sihat. Ada masa free 2 hari ni, out rest, exercise lah, jogging ke, naik basikal ke. Jangan asyik makan je, bukan tak boleh makan. Makan boleh tapi kena balance lah, kita punya lifestyle kena balance. Kita nak semua you all ni, kalau biarlah mungkin ada yang nak bersara awal, kalau sampai 60 mungkin kesihatan lah. Saya pun bersyukur lah dapat berkhidmat sampai ke, insyaAllah sampai 60 tahun. Umur 60, banyak rakan-rakan kita apa semua. And then siapa-siapa nak berijah atau berhenti daripada sini, apa-apa, fikir 2-3 kali. Kita tak nak nanti bila dah berhenti tiba-tiba, alamak, menyesal pun juga daripada kesalahan. Banyak rakan-rakan kita bila berhenti, di luar tu tak sama dengan apa yang ada kat sini. Cuma di sini sepanjang saya berkhidmat, saya jarang pernah reject orang punya cuti. Tadi SM, ada pernah saya reject tak? Ada kan, lebih kan? Orang pernah cuti, soalan saya selalu CL. Ada orang kerja tak? Ada, okey dulu. Tak ada, saya nak tahu, ni lah kau banyak yang tak ada. SO pun sama, SM jarang nak reject kan? Tak sampai pun 10% cuti orang reject, betul? Tak adalah, raya tu lain lah. Maknanya kalau hari-hari biasa tak ada isu pun. Saya pun tak pernah komplain pasal apa cuti ni kan, sebab cuti tak ada. Senang kalau kau pergi ke company lain yang sendirian berhak kat luar, nak ambil cuti, siapa pernah ada tu? Nizam pernah ada mana tu? Penguasi. Penguasi nak cuti susah kan? Dia tanya yang kena dah berhenti, dia tahu masa balik. Tahu kan? Struggle kat luar kan? Nak ambil cuti susah. Cuti saya tak potong gaji. Dekat Pasarana ni, nak kata gaji tak tinggi, boleh lah tahan kan? Medical benefit cover dengan family. Lepas tu yang keduanya, ada program nak buat cermat ke, macam ni nak buat cermat ada. Dia putuskan walaupun 700. Itu yang penting kita, bukan kan kita harap apa yang tersembunyi tu, peruntukan tersembunyi tu kita kena jaga. Bermakna adalah benefit daripada setengah company besar pun dia tak tanggung family. Bermakna itulah. Hanya satu lagi, jangan kita cari makan di sini, jangan masa sama kita kutuk sendiri. Lepas tu kalau aku kutuk tapi kena cari makan. Tak best lah, betul. Kau tak sebab Pasarana tak bagus lah ni. Tapi kalau tak bagus tu, kalau S1 bagi white form, bagi ke SM, saya nak berhenti dia pasal kami tak bagus. Nak bagi, tak ada masalah. Ini kita kutuk-kutuk tapi kita makan lagi. Mana seolah-olah peribahasa sudah ke langit kan, kita mengikuti lagi. Maknanya kita jangan cerita keburukan syarikat kita pada orang luar lah, itu dia. Tak banyak. Apa pernah tengok interview LRT3 tu dekat situ 7 kat Alam, nak pakai berapa puluh orang, berbaris macam orang kalah, kita beli 3 bola Manchester nak lawan ni kan pada 28 ni. Itulah mana event-event yang akan datang apa semua. Nanti pulanglah ke akhir baru nak buat, sama ada nak korang nak kena tukar tu, saya serahkan kepada dia lah. Harap-harap tak ada pertukaran lah. Kerana pertukaran ni tak bagus, tapi pertukaran ni banyak mudarat daripada kebaikan yang, kecuali atas sebab-sebab yang tak ada lah. Kalau contohnya macam ada macam kes family ke tak boleh bertemu tu lain. Yang keduanya mungkin dia tinggal tempat lain tu, untuk Sabariah dia keluarkan. Orang tanya pasal apa? Dia jumpa saya, dia dah beli rumah kat Semenyih tu. Mana kita consider lah. Mana kita yang sini rasa paling jauh penduduk ni, grup ni. Yang jauh daripada Kurampang. Nizam lah. Yang bersih dekat. Jauh lagi. Kepung. Kepung apa dia? Semi. Kalau dia hantar LEP lagi jauh.